Orang ni memang genius. Tengok je apa yang dia berjaya buat. Dah tak payah nak angkut pengecas ke mana-mana lagi. Dia buat bateri telefon tahan dari kurang sehari kepada lebih 3 hari. Nampak tak? Dan bestnya, sesiapa pun boleh buat sekarang. Perhatikan, simpan video ni dan hantar kat semua orang yang selalu cari pengecas. Tengok ni dengan telefon di tangan, buka pelayar dan cari tag on Dikas. Klik hasil pertama, lepas tu klik 3 garisan tu dan pilih Dikas. Nampak kan semua? Dalam gambar yang aku tunjuk ni, muat turun je untuk dapat appnya. Siap. Senang je. Inilah yang semua juruteknik buat. Dengan app terbuka, kau boleh sambungkan telefon ke pengecas. Lepas tu, pilih pilihan 100%. Semua masalah yang kau jumpa, macam terlalu panas dan lambat cas, penting untuk kau tandakan masa pilih. Sekarang, tunggu je bateri dikenal pasti dan cari kemungkinan ralat. Kau dah nampak kotak-kotak merah dan oren pada skrin kau. Itulah masalah yang ada pada bateri kau. Bila selesai, app akan hapuskan semua kerosakan dan kecacatan bateri, menjadikannya seperti baru. Nampak sekarang? Bateri telefon kau akan tahan lebih 3 hari. Bagus sangat kan?